Tajam bagai senjata yang bisa merusak emosi, yang bisa menambah sakit hati, yang bisa buat aku menangis. Hai, welcome back to my YouTube channel Nisa FZ. Malam ni saya akan naik bas untuk menuju ke tempat seseorang. Kalau korang nak tahu siapa seseorang tu yang saya nak pergi sangat ni, kalau korang nak tahu, tengok je lagi. Jumpa korang di sana. Bye. Thank you Abah Umi hantar kakak. Ambil kau seat depan sekali. Berhenti dekat Aret nak gua musang. Kau tengoklah ni, bukan main lebar senyumnya. Lepas tu tiba-tiba nak mirror selfie pula. Tengok ya Allah, acahnya kau ni. Dah lah tiba-tiba nak kencing. What? Kalau korang nak tahu, time ni aku dah nampak dah Myvi kuning, sah-sah memang dia lah. Kalau korang nak tahu, time ni kakak order mi goreng mamak, telur mata. Lepas tu sampai-sampai telur mata dia cair, goyang. Tahu aku yang jadi roti canai telur goyang pula. Sebelum sampai titik terakhirmu. Kakak. Sedang apa dan di mana? After sampai titik terakhirmu. Okey. Tunggu baba. Udah ni. Ya anjam. Anjam makan anjam. Angkat. Korang nak tahu something tak? Tadi waktu aku pergi dekat apa? Yang dekat wayang tu kan, punyalah ramai student, semua nangis. Lepas tu kakak seorang je yang bukan student lah, I mean dewasa lah kan. Dia seorang tak nangis. Lepas tu dia cakap bocah-bocah je semua nangis. Tapi cerita tu tak ada lah sedih sangat. Sebab kan tahap kesedihan aku kan boleh bagi banyak level. So kalau nampak aku macam berdiri nangis tu, rupanya tu baru tahap pertama. Betul tak? What? Bro, what are you talking about, man? Ni sekarang aku tengah dekat hotel. Kakak tengah settle nak ambil kunci apa semua. So korang boleh layanlah konten ni. Jom kita check in. Sekarang kita nak cari tempat parking. Kita nak check in guys. Okay guys, kita dah sampai dekat hotel. Kita nak check in. Kat luar ni agak sedikit hamuk lah. Dan memang nampak macam tempat tinggal. Tapi kat dalam dia korang boleh tengok sendiri. Ini macam renovation gitu. Hai, okey sekarang ni kita dah check in. Kita dapat tingkat 30 baik. Okay, korang tengok dekat sini kita ada peti ais. Sejuk. Mesti ada ais. Wait, astagfirullah. Mesti ada ais ni. Korang sejuk. Kita boleh beli barang-barang sedikit kan. So kita ada ni. Hari tak ada. Ada. Dia buat prank. Oh bukan, saya yang bodoh. Okey. Awak yang bodoh, awak cakap sendiri. Okay. Ini dah elektrik. Okey. Kita tengok kat
sini apa yang ada. Ui. Apa tu? Oh, ni untuk apa? Saya nak bagi dia macam Asap-asap kan? Asap-asap. Okey, ni ada apa? Ini kita panggil microwave. Tada. Microwave ni untuk apa? Microwave ni untuk kita masak Maggi ke, kita panaskan lauk ke apa benda kan. Faham. Kita ada ni. Yang ni apa ni? Macam ada mata satu ni. Saya nak try, saya nak tengok dia berfungsi tak berfungsi. Sebab kalau berfungsi, saya nak basuh baju malam kau. Kita beli sabun je kan? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Kalau saya dengar review daripada contoh lah macam orang kata tak berapa nak okey kat sini dia punya host dia. Tapi kata kita tengok dia memang tak rasa mana. Ada sedikit habuk-habuk tapi still okey lah pada saya. Dia punya ni Yang paling interestingnya apa? kita ada. Tada. Yang ni tak berapa nak clear korang. Kalau macam ni. Kalau nak mandi sila tutup je. Saya sebenarnya niat saya nak yang macam ni tau, ada jacuzzi sana tu. Macam ada jacuzzi tu. Tapi itulah bajet tak cukup. Tapi ini pun okey dah. InsyaAllah okey. Dalam toilet function. Tiba-tiba tengah buang, tak baik. Ui. Boleh laju. Laju. Mantap. Okey tak buka lagi ni. Oh, okey. Yang atas tak ada. Tak apa, yang atas tak ada. Yang ni function, okey, tak ada masalah. Saya nak tanya ni. Sebab yang ni orang kata ramai masalah. Ni. Lihat. Oh, ni okey. Ni okey korang. Cuma yang ni buruk sikit lah. Kalau nak buang air ni, kita ni. Oh. Macam mana ni? Maklumlah kita tak pernah guys. Kita tak pernah pakai air ni, jadi kita tak tahu macam mana ni nak buat ni. Okey. Nantilah kita godek-godek macam mana ni. Dia dah pakai elektrik. Tak tahulah. Ni apa benda ni? Ni guys. Tingkat 30. Sis sebenarnya. Wah. Nampak pemandangan bandar dan juga kolam. Okey, kolam tingkat 13 Nanti akan ada masa. Mungkin esok. Jaga-jaga, jangan sampai jatuh iPhone. Tengok. Gayut saya. Kakak, jangan. Jangan. Kak, kita nak pergi mana ni? Kita nak pergi Yung Taufu Salma Gebu. Kenapa kakak punya tudung begini Tak apalah, yang penting kakak jawabkan. Stupid bitch. Walau apa pun keadaan, kita jangan pernah ke belakang. Sentiasa maju ke depan, pantang mundur. Kecuali Agak-agak penat, mak panggil balik. Agak-agak penat kita duduk kursi. Yang penting kalau tak ada kursi jangan nak berebut. Kita tak ada buka mulut. Kakak pergi toilet, saya beratur seorang-seorang guys. Kita orang dah nak apa tu? Di sana ada Copyright. sudah sangat aku suara. Oh lah. Time ni kan kita orang makan memang ditemani dengan bunga api. Berdentum-dentum, terkejut kita orang. Kakak pula lupa pula nak bagi tahu yang kacang tak nak. Kan dah terbatuk-batuk. Okey, itu saja konten kita pada kali ni. Ikan keli, ikan puyuh. I love you. Bye-bye.